Dalam bola sepak ni, selalunya kita akan cerita pasal prestasi pasukan, pasal signing baru. Tapi kali ni kita nak sembang pasal benda lain pula, berkaitan Selangor FC. Ada satu berita yang tak berapa best buat penyokong Selangor. Selangor FC ni disahkan dikenakan hukuman berat oleh FAM. Bukan denda yang kecil, bukan amaran. Tapi terus kena denda RM100,000 dan main tanpa penonton 2 perlawanan. Bunyi pun dah pedih. Tapi apa sebenarnya yang jadi? Hari ni aku cerita. Kita flashback kejap. Masuk ke akhir kedua, iaitu Piala FA dekat Stadium MBPJ. Selangor lawan dengan Negeri Sembilan. Game tu memang dah panas. Tapi yang tak bestnya ialah penyokong lagi panas dari pemain. Ada baling meracun, ada baling botol dan ada suara gaduh yang tak henti. Dan paling tak syok sekali ialah penyokong Selangor dan penyokong Negeri Sembilan ni bertengkar dekat kawasan stadium. Siap ada video yang tersebar. Memang FM tak boleh buat tak nampak lah. Lagi parah ialah ada VIP Selangor, tetamu kenamaan pula siap baling bekas ayat keluarga pemain Negeri Sembilan. Sebelum hukuman dijatuhkan, wartawan Eswat Arena iaitu Zulhemi Zainal Azam dah bagi tahu awal-awal yang Selangor ni mungkin kena tindakan yang keras. Sebab isu ni bukanlah sekali berlaku. Dekat Stadium MPJ ni dah beberapa kali dah jadi insiden melibatkan penyokong. Dan akhirnya apa yang dibebangi jadi kenyataan. Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM yang dipengerusikan oleh Datuk Baljit Sin Sidhu mengumumkan Selangor FC dikenakan denda RM100,000. Yang kedua, wajib beraksi tanpa penonton untuk 2 perlawanan. Separuh akhir kedua Piala FA versus Sabah dan juga perlawanan pertama Piala FA musim depan. Main tanpa penyokong ni bukan sekadar sunyi, tapi menghilangkan keuntungan tiket, hilang moral boost, hilang home advantage. Selangor gagal menguatkuasakan keselamatan dan kewajipan penganjuran yang sepatutnya. Benda-benda macam ni, penyokong masuk kawasan terlarang, tiada kawalan cukup ketat, insiden baling botol, fans berbalas sampai kena tahan, VIP pun join perangai yang tak elok ni. Semua tu tambah-tambah rekod lama Selangor tak membantu. Ini bukan first time kau tahu tak? Tahun 2023, Selangor pernah didenda RM23,000. So, bila benda ni sama berulang, hukuman pun makin berat lah. So, kita kena sembang dulu kesan dia apa dah. Yang pertama ialah kewangan. RM100,000 tu tak mustahil lah bayar, tapi tetap perik juga. Kelab besar pun akan rasa juga. Yang kedua ialah aksi penting tanpa penyokong. Separuh akhir kedua Piala FA. Ini adalah game besar, tapi tanpa penyokong. Suasana mesti mati dan lawan pun akan rasa lebih selesa. Reputasi Selangor. Selangor merupakan kelab legenda, kelab paling banyak piala dalam Malaysia. Tapi bila kes macam ni jadi banyak, reputasi dia pun akan tercalak. Tekanan pada pengurusan. Penyokong sudah tentukan menuntut perubahan, keselamatan, SOP, susunan kawalan dan disiplin fan. Yang peliknya, penyokong ni terpecah antara dua. Ada yang kata FAM saja nak cari salah Selangor, tapi ramai juga yang cakap salah diri sendiri. Perangai segelintir ni buat satu stadium kena. So realitinya ialah benda ni berlaku depan mata, dan bila VIP pun buat high, memang tak boleh nak defend sepenuhnya. So akhirnya bola sepak ni bukanlah tentang pemain saja, tapi penyokong pun main peranan yang besar. Satu tindakan tak betul boleh buat satu kelab kena hukuman yang besar. Selangor FC sekarang ni kena bangkit, bukan dalam padang saja, tapi dalam isu disiplin dan keselamatan. Dan aku harap insiden ni jadi pengalaman untuk semua, bukan takat Selangor je. Kalau nak liga kita ni maju, stadium kena selamat, penyokong kena matam dan kelab kena tegas. FAM sah akan membawa kes ni ke Mahkamah Timbang Tarasukan CAS. Ini bukanlah label-label surat rayuan biasa dah, tapi ini adalah peluang terakhir untuk cuba bersihkan nama pemain kita. Sebelum kita pergi jauh, kita pusing balik cerita yang asal, iaitu 7 pemain warisan negara yang didakwa oleh FIFA atas kes pemalsuan dokumen. Mereka semua ni kena gantung 12 bulan dan didenda RM2,000 setiap seorang. FAM pun kena denda besar, iaitu RM350,000. FAM buat rayuan, pemain pun buat rayuan, peguam pun turun padang. Tapi jawatan kuasa rakyat FIFA ni tolak semua sekali. Memang mereka tak bagi bungkul langsung. So tinggallah satu jajaran yang terakhir, iaitu CAS. Hari ni wartawan Eswat Arena Zulhemi
kongsi berita yang besar iaitu pemangku Presiden FM Datuk Wira Yusof Mahathir sahkan yang FM ni akan bawa kes ni ke CAS. Bukan cakap-cakap kedai kopi, bukan kita pertimbang dulu. Ini ialah rasmi, siap ikut semua prosedur. FM dah hantar permohonan untuk dapatkan alasan bertulis daripada jawatan kuasa rayuan FIFA dalam masa 10 hari yang ditetapkan. Maksudnya, mereka nak tahu secara detail FIFA tolak sebab apa, bahagian mana yang tak memuaskan, ada teknikal error, ada ruang untuk challenge. Sebab tu sangat penting untuk bawa ke CAS. CAS ni ialah bukan mahkamah biasa. Ni ialah mahkamah tertinggi dunia untuk sukan. Kalau kalah pun tak boleh appeal dah. Ini ialah betul-betul last harapan. Apa yang menjadikan CAS ni penting ialah pertama iaitu panel bebas. Bukan bawa FIFA dan juga bukan bawa FM. Kedua, penghakiman berdasarkan fakta dan undang-undang, bukan pandangan politik bola. Ketiga, pemain dapat peluang bersihkan nama. Keempat, FM dapat cabar cara FIFA buat keputusan. Sebab tu, bila kes ni dah sampai ke tahap CAS, kita kena tahu satu benda, iaitu benda ni adalah bukan yang kecil. Ada sebab besar kenapa FM tak give up. Pertama iaitu nama pemain Malaysia tercalak. 7 pemain ni masih muda, kiranya memang tengah peak. Kalau label dokumen palsu kekal, memang akan habislah reputasi mereka ni. Kedua iaitu Harimau Melaya hilang 7 pemain sekaligus. Ini bukan seorang dua, tapi 7 pemain yang sepatutnya ada dalam plan jangka panjang. Tanggapan Malaysia di mata Asia. Kes ni buatkan Malaysia ni nampak macam main langgar undang-undang. So FM nak clear semua. Dan yang keempat iaitu TMJ sendiri support penuh. Sebelum ni, Tunku Ismail siap umum tanggung semua kos guaman. Bila ada backup besar macam tu, FM pun lebih yakin fight sampai habis. So, ni ialah part yang semua orang nak tahu. Apa sebenarnya boleh jadi? So, pertama ialah hukuman ni boleh dibatalkan. Kalau CAS dapati FIFA tak cukup bukti atau prosedur salah, pemain boleh bebas serta-merta. Senario yang kedua iaitu hukuman diringankan. Maybe daripada 12 bulan jadi 6 bulan atau denda kurang. Senario ketiga iaitu hukuman kekal. CAS kata FIFA ni betul dan keputusan asal memang tak akan berubah. Senario keempat iaitu hukuman lebih teruk lagi. Yang ni jarang berlaku tapi possible. Kalau CAS rasa ada benda lebih berat daripada FM didedahkan, sekarang ni 7 pemain ni tak boleh komen apa-apa secara terbuka. Sebab kes ada dalam proses undang-undang. Kira mereka ni macam pause button lah. FM pula kena handle tekanan daripada penyokong, media, FIFA dan pihak antarabangsa. Benda ni memang besar. So apa pun geng, benda yang kita boleh buat sekarang ialah cuma tunggu hasil CAS. Dan benda ni mungkin ambil masa beberapa bulan. Tapi satu benda jelas yang Malaysia takkan biarkan pemainnya dihukum tanpa fight habis-habisan.